Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Selamat Hari Raya. Maaf saya dah batin lagi. So jom kita buat untuk tetamu atau potluck anak korang kek butter cheese mo. Semudah senang sekata cawan, confirm anti gagal punya. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan loceng bagi tak ketinggalan saya punya video guys. So mula-mula cairkan butter 250 gram. Kita cairkan dan biarkan sejuk, jangan tinggalkan butter tu nanti dia hitam reseng. So ni kita masukkan, saya masukkan gula custard atau korang boleh pakai gula pasir yang dah dikisar halus. Masukkan 4 biji telur kalau grade C atau B. Kalau grade A korang masukkan 3 biji sahaja. Sebab A besar. So ni saya masuk 4 biji telur. Ni tadi 3 dan saya akan pecahkan lagi 1. Mixkan dengan gula korang. Gula boleh pakai antara 2. Kalau nak lagi sedar, kurang manis, rasa dia premium, pakailah gula custard. So masukkan vanila 1 sudu makan. So kita masukkan, kejap saya tekan kamera dia. Okay. Overload 1 sudu makan. Overload kena ada sebab untuk ketahanan lama dan jadikan dia jadi lebih gebu dan lembut. Semua kek dekat kedai kek, donat, semua pakai overload. Tapi kalau korang tak suka overload, boleh skip, tak ada masalah. Tapi kena fahamlah kat situ hanya 1 hari. Boleh ketahanannya, kelembutan dia boleh sampai 1 hari je. Besok kalau korang masuk peti ais, dia akan mengeras, keras dan tak lembut dan gebu. Macam itulah. Itu sahaja. Kalau korang makan untuk 1 hari, tak perlu overload pun tak ada masalah. Yang penting korang mixkan sampai kembang jadi macam dalam video ni. Okey, tips untuk tak nak korang punya kek bantat, tak masak, tak jadi. Pastikan mix gula dan telur sampai gebu macam ni. Selagi tak gebu, selagi tu korang mix sampai gebu. Cukup dia akan jadi warna putih, gebu, cantik macam ni. Confirm kek korang akan jadi. Dia step ni je yang lama untuk korang jadi gebu. Sebabkan mix saya pakai tangan, bukan saya pakai yang boleh tinggalnya. So agak lama sikit untuk dapat kegebuan dia ni. Okay. So ini saya pakai grade telur saya grade C. So saya pakai 4 biji. Kalau grade A cuma 3 biji saja sayang. Okay. So ni dah gebu. Kita masukkan pewarna kuning sedikit untuk nampak butter kek tu jadi lebih kuning lah, cantik gitu. So ni saya masukkan susu cair, boleh pakai susu cair, susu full cream tak kisah, 1/4 cawan. Okey. Mixkan dia macam biasa. Kita masukkan cairan dulu sebelum kita masuk tepung. Okey. Dan kita masukkan butter yang kita dah cair. Pastikan butter korang dah sejuk. Nampak tak? Saya dah tinggal butter saya. Saya terlupa dia dah gerseng. Dia dah ada ni kerak-kerak tu. Sebab saya tinggal dia begitu lama sebab saya terlupa yang saya tengah cairkan butter. Tak ada masalah, kita pakai je lah yang atas tu. Butter ni masih sedap lagi. Kita pakai 250 gram butter. Okey guys. Pastikan masuk sikit demi sikit untuk korang mixkan dia sampai semua serata. Dah serata dengan butter kita yang kita dah cairkan. Dan masuklah tepung gandum atau tepung kek. Saya guna tepung kek lagi korang punya kek jadi premium. Tepung kek murah je, standard harga tepung gandum. Kalau korang pakai tepung gandum, 2 cawan juga pakai. Masuk sikit demi sikit dan korang kena masuk serbuk penaik bikarbonat. Bikarbonat dan soda 1 sudu kecil. 1 sudu kecil. Masuk. Dan kita masukkan coklat chip. Kalau korang nak rasa korang punya kek premium, pakailah coklat chip yang besar dan mahal sikit tu. So dia lebih cantik korang punya coklat chip. So masukkan dekat korang punya loyang. Ni saya pakai loyang 6x6 petak macam ni. Korang tak perlu panaskan oven korang dulu. Just korang masuk je terus macam ni dahulu. Okay. Okey guys, ketuk-ketuk macam ni bagi tak ada ruang angin. Nanti dia tak adalah bubble. So saya taburkan coklat chip. Tapi nanti coklat chip dia termasuk tu. Kita bakar je nanti. Last final kita akan taburkan. Okey, terus buka ke oven 150 darjah Celsius selama 50 minit. Api yang sedang.
Sampailah masak 50 minit tu, cocok tengok dah masak ke belum, ni hasilnya guys. So saya simpan dia untuk 1 hari. Itu dah siap malam, besok pagi ni baru saya potong. Nanti nampak korang punya kek lagi cantik lah. Lagi dia punya taster tu lagi, Allah mak, tertarik pula. Lagi gebu lah. Simpan atau korang tunggulah sejuk baru korang potong. Tak ada apa-apalah, hujung je. Okey, nanti kita trimkan dia. Maaf kalau dalam video ni dengar suara baby saya nangis-nangis tu. Saya tak boleh nak cut lah kat tepi. Tak ada orang nak jaga baby saya. So, dengarlah suara baby saya jerit-jerit tu. So, ni kita potong. Pastikan potong kek masa dah sejuk atau simpanlah 1 hari. Untuk kita masak ni, masak bakar boleh simpan ketahanan lama dekat luar 2 hari. Dan next, korang masuk peti. Jangan risau, korang ada overload, dia takkan keras. So guys, selamat mencuba. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye guys.